Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Syafiq dan juga kawan-kawan. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang projek kami iaitu Final Assessment Interactive Playground Prototype yang bertajuk Penguin on the Run, iaitu sebuah permainan bergreen adventure platform yang dibangunkan menggunakan Unity Engine. Untuk konsep permainan kami ni, kami memberikan pengalaman eksploitasi dan cabaran kepada pemain melalui persekitaran artik yang interaktif. Pemain perlu mengawal seekor anak penguin yang telah terpisah daripada ibunya akibat ribut salji. Untuk menamatkan permainan ini, pemain perlu melalui pelbagai rintangan dan juga mengelakkan musuh serta mengumpulkan collectible dan menggunakan checkpoint sehingga berjaya bertemu semula dengan ibunya di sebuah iglo. Konsep interaktif playground dalam permainan ini diterapkan melalui interaktif pemain iaitu platform bergerak, checkpoint, kolektif, musuh dan persekitaran permainan. Untuk bahagian gameplay mechanics dan interaction design, permainan bermula di main menu di mana pemain akan menekan butang play untuk start. Dan selepas itu, pemain akan menonton cutscene yang menerangkan bagaimana anak penguin telah terpisah daripada ibunya akibat ribut salji. Jadi di penghujung cutscene, pemain menekan butang start untuk memulakan permainan. Bagi level 1 pula, dalam level pertama, pemain perlu melompat dari satu platform ais ke platform yang lain sehingga tiba di sebuah pulau ais. Jadi, cabaran utama ialah pemain tidak boleh terjatuh ke dalam air. Jika pemain jatuh, mereka akan respawn di checkpoint terakhir yang telah diaktifkan. Sekiranya checkpoint belum diaktifkan, pemain akan kembali ke kawasan permulaan. Jadi level ini juga mempunyai beberapa platform ais yang bergerak yang memerlukan pemain mengawal masa lompatan dengan tepat. Jadi selain itu, pemain perlu mengumpul 2 collectible point di checkpoint. Selepas kedua point dikumpulkan, jadi laluan ke level 2 akan dibuka. Untuk level 2 pula, pemain perlu mencari jalan di sekitar pulau ais. Setiap checkpoint mempunyai beacon yang berfungsi sebagai petunjuk arah supaya pemain tidak tersesat. Pemain juga perlu mengumpulkan 5 collection point sebelum menuju ke checkpoint yang seterusnya, iaitu beacon berwarna merah untuk masuki level 3. Di kawasan ini juga terdapat musuh iaitu anjing laut yang berkeliaran bermain apabila mereka berada berhampiran. Seterusnya pada level 3 adalah level terakhir, iaitu menggabungkan semua cabaran daripada level sebelum. Pemain perlu melalui lebih banyak platform ais yang bergerak. Melalui jalan itu, pemain perlulah memilih jalan yang betul dan mengelakkan beberapa anjing laut yang berada di sekitar situ. Selain itu, pemain juga perlu mengumpulkan 3 collector point sebelum menuju ke platform terakhir yang mempunyai iglo. Apabila semua objektif berjaya diselesaikan, permainan akan memaparkan victory screen. Kemudian, sepanjang permainan, pemain menggunakan keyboard untuk bergerak dan melompat. Sistem collider, rigid body dan trigger digunakan untuk mengesan semua interaktif seperti melompat, mengutip kolektor, mengaktifkan checkpoint dan mengesan musuh. Seterusnya, development process. Prototype ini dibangunkan menggunakan Unity Engine dan bahasa pengatur caraan C. Proses pembangunan bermula dengan mereka bentuk suasana, susunan level dan membina persekitaran artik menggunakan aset 3D seperti platform ais, pulau ais, iglu dan musuh. Seterusnya kami membangunkan sistem utama permainan seperti player controller, sistem checkpoint, respawn collectible, AI musuh dan pertukaran antara level menggunakan scripting C. Kami juga menggunakan animation controller untuk menghasilkan animasi berjalan, melompat dan idle, manakala audio source digunakan untuk menambah bunyi data dan kesan bunyi semasa permainan. Akhir sekali, kami menjalankan beberapa ujian bagi memastikan collision, checkpoint, AI musuh dan pertukaran level berfungsi dengan baik supaya permainan dapat dimainkan dengan lancar. Ini ialah gameplay prototype kami.
Video ini menunjukkan perjalanan pemain bermula daripada cutscene level 1, level 2 dan level 3 sehingga berjaya menamatkan permainan di Igloo. Sepanjang gameplay ini, pemain boleh melihat fungsi checkpoint, collectible, moving, platform, musuh serta sistem kemenangan yang telah kami bangunkan. Untuk reflection kami, melalui projek ini, kami mempelajari proses pembangunan permainan menggunakan Unity daripada peringkat perancangan sehingga menghasilkan prototype yang lengkap. Kami juga lebih memahami bagaimana gameplay flow mempengaruhi pengalaman pemain. Selain itu, kami juga mempelajari membina user interface menggunakan Canvas serta menghubungkan dengan skripsi. Projek ini turut meningkatkan kemahiran kami dan bekerjasama sebagai satu pasukan.
Kesimpulannya, Penguin on the Run berjaya memenuhi objektif projek kami sebagai sebuah interaktif playground prototype. Projek ini membantu kami memahami proses pembangunan permainan menggunakan Unity dalam mereka bentuk gameplay sehingga membantukan sistem menggunakan C++. Terima kasih atas perhatian Dr. Syafiq dan semua. Bye-bye!